Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, pada hari ini saya bawakan tuan-tuan dan puan-puan bersama program Wakaf Maib. Dan hari ini kita berada di Tanah Wakaf Khas yang mana telah dibangunkan sebuah masjid yang dikenali sebagai Masjid Jami As-Saghir. Selain daripada pembangunan dan pembinaan masjid di atas tanah-tanah wakaf khas, Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang melalui Wakaf Maib juga turut menyediakan pembinaan dan pembangunan pemilikan hartanah kepada umat Islam melalui perumahan. Menariknya, pembangunan perumahan wakaf di Pulau Pinang ini, kita telah menyediakan rumah pangsapuri yang mampu untuk disewakan. Sebagai contohnya, Pangsapuri Wakaf An-Nur di Teluk Air Tawar menyediakan lebih kurang 102 unit rumah dengan 4 unit komersial. Pangsapuri Wakaf Siti dan Hajah Norijah, 77 unit rumah, 25 rumah asnaf, 4 unit komersial. Hasil penjanaan penyewaan daripada 254 unit rumah dan juga 7 unit komersial telah menjanakan hasil manfaat kepada lebih ramai penerima manfaat wakaf. Begitulah indahnya kebaikan dan keajaiban yang dapat diberikan oleh wakaf kepada ummah. Wakaf yang barakah menjana ekonomi ummah.